Pernahkah anda tertanya dari mana datangnya legenda orang minyak? Kisah ini sebenarnya telah berakar selama puluhan tahun dalam budaya rakyat Malaysia, khususnya di kampung-kampung. Ada yang percaya manusia biasa boleh berubah menjadi orang minyak dengan mengamalkan ilmu hitam atau lebih tepat, melalui ritual pemujaan dan penggunaan minyak mentah sebagai pelindung diri. Teknik occult dan mantra sering disebut-sebut seolah-olah ini sebuah teknologi ghaib yang hanya difahami segelintir saja. Sekarang, bayangkan anda berada di sebuah kampung tahun Seremban 1050. Lampu minyak pelita menerangi malam. Suara cengkerik bergema. Tiba-tiba tersebar cerita bahawa seorang pemuda telah hilang dan nampak kelibat tubuh hitam licin merayau di sekitar rumah orang gadis. Inilah permulaan ketakutan di mana kisah orang minyak mula menular seperti virus menjadi sebahagian dari folklor tempatan. Mungkin anda bertanya, kenapa minyak hitam? Dalam dunia mistik, minyak berperanan seperti stealth teknologi menyukarkan mangsa melihat dengan jelas dan menghalang sentuhan. Begitulah, teknik tradisional bertemu kepercayaan satu gabungan antara ritual dan psikologi masyarakat. Sekarang, cuba fikir, jika anda salah seorang daripada penduduk kampung, adakah anda akan percaya atau hanya menganggap ini sekadar cerita dongeng? Saya sendiri teringat kisah arwah nenek yang pernah berpesan, jangan keluar malam tanpa sebab. Setiap mitos pasti ada sebab dan pengajarannya. Inilah permulaan epik orang minyak. Dari akar sejarah, kisah ini berkembang menjadi amaran dan hiburan mencipta identiti seram yang unik kepada budaya Malaysia. Dan di situlah kepercayaan masyarakat membentuk naratif antara realiti dan fantasi. Mari saya ceritakan satu malam yang mengubah hidup seorang gadis muda, Siti Aisyah. Bayangkan suasana. Jalan kampung gelap hanya diterangi cahaya bulan dan angin malam membelai pipi. Siti baru pulang dari pasar malam meniti denai bersendirian. Siapa sangka itulah malam di mana dia dikejar makhluk misteri yang tubuhnya bersinar licin orang minyak. Sekarang anda mungkin berkata, kenapa Siti tak terus lari? Tapi bila berdepan dengan ancaman tak terjangka, otak kita mudah membeku fenomena psikologi yang dipanggil freeze response. Saya yakin anda pernah mengalami situasi terkejut hingga tidak mampu bergerak walau sekejap. Orang minyak mengejar Siti dengan gerakan pantas, seolah-olah mempunyai kelebihan aerodinamik dari lapisan minyak itu sendiri. Siti terdengar bisikan halus, "Siti, ikut aku." Bayangkan perasaan Siti waktu itu, degan bercampur nafas tercungap, jantung berdegup bak jenderang perang. Saat genting itu, Siti ternampak rumah di hujung lorong. Naluri survival atau dalam istilah psikologi, fight or flight response, mengatasi ketakutan. Dia mengetuk pintu sekuat hati. Wanita tua yang membukakan pintu memberinya perlindungan. Bukankah dalam setiap kisah seram sentiasa ada watak penyelamat di saat genting? Malam itu Siti selamat. Tetapi soalan utama, adakah orang minyak benar-benar wujud atau sekadar ilusi minda ketika ketakutan memuncak? Kisah Siti membuka ruang kepada pelbagai tafsiran antara realiti, mistik dan psikologi. Biar saya bawa anda menyelam lebih dalam apa sebenarnya simbolisme orang minyak dalam masyarakat. Legenda ini bukan sekadar kisah seram kosong. Ia syarat dengan social commentary kritikan terhadap amalan songsang dan pengorbanan moral demi kuasa. Orang minyak sering digambarkan sebagai individu yang sanggup melanggar norma demi mendapatkan sesuatu kekayaan, dendam atau cinta. Dalam istilah psikologi, ini boleh dikaitkan dengan fenomena moral disengagement di mana seseorang memilih untuk mengetepikan nilai etika demi kepentingan peribadi. Sekarang, pernahkah anda mendengar jiran atau saudara menceritakan pengalaman melihat orang minyak? Biasanya, kisah-kisah ini digunakan sebagai pengajaran, jangan mudah terpedaya dengan jalan singkat atau jangan keluar malam tanpa keperluan. Legenda ini menjadi alat kawalan sosial, membentuk perilaku generasi muda. Saya pernah berbual dengan seorang pakar antropologi yang menyebut bahawa orang minyak melambangkan ketakutan kolektif terhadap perkara tidak diketahui, fear of the unknown. Setiap kali masyarakat dihimpit keresahan, mitos seperti orang minyak kembali popular sebagai cerminan kegelisahan itu sendiri. Jadi, lain kali bila anda dengar kisah orang minyak, renungkan apakah mesej tersembunyi yang ingin disampaikan oleh orang tua kita. Legenda ini jauh lebih dari sekadar cerita seram. Ia suara hati masyarakat penuh pengajaran dan amaran. Sekarang, mari kita bincang satu aspek menarik. Bagaimana masyarakat tradisional melindungi diri dari orang minyak? Ada pelbagai teknik dan kepercayaan yang diwarisi turun-temurun.
Antaranya, menggantung tangkal sejenis amulet di pintu atau tingkap kononnya mampu menangkis aura jahat. Ada juga ritual bacaan ayat Al-Quran tertentu, khususnya surah Yasin dan ayat kursi yang dianggap sebagai spiritual defense system terhadap gangguan makhluk gaib. Saya pernah dengar sendiri dari seorang tok imam kampung bahawa kekuatan sebenar terletak pada keyakinan bukan hanya pada objek fizikal. Mungkin anda berkata, takkanlah sekadar gantung tangkal boleh halau makhluk. Tetapi, dari sudut psikologi, ritual ini memberi rasa tenang placebo effect yang membantu mengurangkan ketakutan. Bukankah kepercayaan dan minda saling berkait rapat dalam mengatasi fobia? Dalam setengah kisah, penduduk kampung akan berjaga malam secara berkumpulan konsep community vigilance. Ini bukan saja meningkatkan keselamatan tetapi juga memupuk semangat bersatu padu. Betul kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bagi saya, ritual dan kepercayaan ini adalah refleksi kreativiti masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian. Mereka mencipta toolkit sendiri, gabungan spiritual dan praktikal untuk melawan ketakutan yang tidak nampak mata kasar. Sekarang anda mungkin tertanya, adakah kisah orang minyak masih relevan dalam dunia moden? Di era teknologi, sesetengah menganggap legenda ini sekadar bahan jenaka atau filem seram. Tapi sebenarnya, cerita lama ini tetap memberi impak, terutama dalam membentuk identiti budaya dan moral anak muda. Cuba bayangkan kalau dulu orang takut orang minyak, hari ini kita berdepan dengan ancaman digital seperti scammer dan cyberbully. Bukankah kedua-duanya simbol kepada ketakutan terhadap bahaya yang tidak kelihatan? Saya pernah berbual dengan generasi muda yang berkata, kami tak percaya lagi pada hantu, tapi kami percaya pada nasihat nenek, jangan sembarangan percaya orang. Bukti bahawa nilai di sebalik kisah ini masih terpakai, walaupun medium dan konteks berubah. Jadi, apa pengajaran terbesar dari kisah orang minyak? Bagi saya, ia mengingatkan kita agar sentiasa waspada, mempercayai naluri dan menghargai ilmu serta nilai warisan. Setiap legenda ada sebab dan maknanya. Sampai di sini, saya ucapkan terima kasih kerana bersama saya dalam episod Nasi Rahman kali ini. Ingatlah, setiap malam menyimpan rahsia dan setiap kisah lama boleh menjadi cermin kepada cabaran baru. Selamat malam, jangan lupa kunci pintu dan mungkin baca doa sebelum tidur.